Pertengahan tahun 1990-an merupakan zaman yang penuh harapan untuk Asia Tenggara. Pada masa ini, rantau ini menyaksikan perubahan yang luar biasa dalam pelbagai aspek kehidupan. Ekonomi rantau ini berkembang pesat, dengan pembangunan bandar yang pesat dan pencakar langit yang menjulang tinggi. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan menikmati pertumbuhan yang memberangsangkan. Pelaburan asing masuk mencurah-curah, membawa bersama peluang pekerjaan dan kemajuan teknologi. Perniagaan berkembang maju dan taraf hidup rakyat meningkat. Terdapatnya rasa optimis dan kemakmuran. Masa depan kelihatan cerah, dengan rakyat menikmati kemudahan moden dan kehidupan yang lebih baik. Tempoh perkembangan ekonomi yang pesat ini dikenali sebagai keajaiban ekonomi Asia, di mana pertumbuhan ekonomi yang luar biasa berlaku dalam masa yang singkat. Namun, di sebalik permukaannya, terdapat kelemahan yang tersembunyi. Banyak pihak tidak menyedari risiko yang mendasari pertumbuhan pesat ini. Ekonomi menjadi terlalu bergantung kepada modal asing, yang menjadikan mereka terdedah kepada perubahan pasaran global. Kadar pertukaran tetap menutup risiko yang mendasari, menyebabkan ramai yang tidak menyedari bahaya yang semakin mendekat. Gelembung spekulatif terbentuk dalam pasaran hartanah dan saham, dengan harga yang melambung tinggi tanpa asas yang kukuh. Tanda-tanda amaran mula muncul, tetapi sebahagian besarnya diabaikan oleh pelabur dan pihak berkuasa. Hanya segelintir yang dapat meramalkan betapa teruknya krisis yang bakal berlaku, dan mereka sering tidak diendahkan. Ia akan mendedahkan kelemahan ekonomi yang selama ini dilihat kebal, menunjukkan betapa rapuhnya asas pertumbuhan yang pesat ini. Keajaiban ekonomi Asia bakal berdepan dengan ujian terbesarnya yang harus mengubah lanskap ekonomi rantau ini, untuk belum can. Pada 2 Julai 1997, mata wang Baht Thai jatuh. Ia menandakan permulaan krisis kewangan Asia. Thailand yang pernah menjadi contoh bagi pasaran baru muncul, menjadi pusat badai. Kerajaan Thailand, setelah berbulan-bulan mempertahankan mata wangnya, terpaksa mengapungkan Baht. Keputusan itu menghantar gelombang kejutan ke seluruh rantau ini. Para pelabur panik. Ekonomi Thailand, yang sangat bergantung kepada modal asing dan pasaran hartanah yang sedang berkembang pesat, terjejas teruk. Kejatuhan Baht mencetuskan kesan domino di seluruh Asia Tenggara. Mata wang jatuh, pasaran saham merudum, harga aset menjunam, krisis telah bermula. Apa yang bermula sebagai krisis mata wang setempat dengan cepat bertukar menjadi penularan kewangan serantau. Malaysia, meskipun mempunyai asas ekonomi yang kukuh, tidak terlepas. Ringgit Malaysia mendapat serangan spekulatif yang hebat. Bursa saham Kuala Lumpur jatuh bebas. Perniagaan yang dibebani hutang dalam mata wang asing berdepan dengan muflis. Krisis dengan cepat merebak dari sektor kewangan ke ekonomi sebenar. Kesannya terhadap rakyat Malaysia adalah teruk. Pengangguran meningkat. Kos sara hidup melambung tinggi. Ramai yang jatuh miskin. Krisis itu mendedahkan kelemahan ekonomi Malaysia yang berorientasikan ekspor dan kebergantungannya kepada modal asing. Ia adalah masa yang penuh dengan ketidaktentuan dan kesukaran untuk negara. Pada September 1998, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, membuat langkah yang berani dan kontroversi. Beliau mengumumkan kawalan modal, menentang nasihat tabung kewangan antarabangsa. Ringgit dipatok kepada dolar Amerika Syarikat pada kadar pertukaran tetap. Sekatan dikenakan ke atas aliran keluar modal. Langkah itu dikritik hebat oleh ahli ekonomi dan pembuat dasar. Mereka berhujah bahawa kawalan modal akan merosakkan ekonomi, menghalang pelaburan asing, dan membawa kepada pasaran gelap untuk mata wang. Bagaimanapun, Mahathir bertekad untuk mencorakkan haluannya sendiri. Beliau percaya bahawa preskripsi IMF yang telah dikenakan ke atas negara-negara lain yang dilanda krisis, hanya akan memburukkan lagi keadaan Malaysia. Bahagian 5, Kisah 2 Pemulihan. Keputusan Malaysia untuk mengenakan kawalan modal membezakannya daripada negara jirannya. Indonesia, Thailand dan Korea Selatan, yang terjejas teruk oleh krisis, meminta bantuan IMF. IMF menyediakan pinjaman berbilion dolar, tetapi dengan syarat yang ketat. Syarat-syarat ini, yang dikenali sebagai program penyesuaian struktur, memerlukan negara-negara untuk melaksanakan langkah penjimatan, mengurangkan perbelanjaan kerajaan, dan menaikkan kadar faedah. Walaupun campur tangan IMF membantu menstabilkan ekonomi ini dalam jangka pendek, kos sosialnya adalah tinggi. Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, keresahan sosial semakin meningkat.
pendekatan IMF menjadi subjek perdebatan sengit, dengan pengkritik berhujah bahawa ia memburukkan lagi kesan krisis ke atas golongan yang paling terdedah. Bahagian 6, Pil Pahit IMF. Langkah penjimatan IMF, walaupun bertujuan untuk memulihkan kestabilan ekonomi, seringkali membawa kesan yang tidak diingini. Pemotongan perbelanjaan kerajaan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pengurangan perkhidmatan sosial. Kadar faedah yang lebih tinggi menjadikannya lebih sukar bagi perniagaan untuk meminjam dan melabur. Impak sosial langkah-langkah ini adalah ketara yang membawa kepada peningkatan kemiskinan, ketidaksamaan dan keresahan sosial di beberapa negara. Pendekatan IMF yang sering dikritik sebagai satu saiz sesuai untuk semua, gagal mengambil kira keadaan khusus setiap negara. Ia mengetengahkan keperluan untuk pendekatan pengurusan krisis yang lebih bernuansa dan khusus konteks, yang mengimbangi pertimbangan ekonomi dengan impak sosial. Bahagian 7, pengajaran dari jurang. Krisis kewangan Asia mengajar dunia banyak pengajaran berharga. Ia adalah satu peringatan yang keras tentang bagaimana ekonomi global boleh terjejas dengan cepat dan tanpa amaran. Ia mendedahkan bahaya aliran modal yang tidak terkawal, peraturan kewangan yang lemah, dan bagaimana ketidakstabilan boleh merebak dengan pantas dari satu negara ke negara lain. Dan pergantungan yang berlebihan kepada hutang luar negara. Negara-negara yang terjejas terpaksa menghadapi realiti pahit ini. Ia menggariskan kepentingan pengurusan makroekonomi yang kukuh, dasar fiskal yang berhemat, dan keperluan untuk membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, dan sistem kewangan yang berdaya tahan. Negara-negara perlu memastikan bahawa sistem kewangan mereka cukup kuat untuk menahan kejutan. Krisis itu juga mengetengahkan keperluan untuk kerjasama dan penyelarasan serantau yang lebih besar dalam menguruskan kejutan ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara belajar bahawa mereka lebih kuat apabila bersatu. Krisis itu membawa kepada pembaharuan dalam sistem kewangan antarabangsa, termasuk peranan yang lebih besar untuk institusi seperti IMF dalam membantu negara-negara yang terjejas, termasuk peraturan perbankan yang diperkukuh. Peraturan baru diperkenalkan untuk memastikan kestabilan kewangan yang lebih baik, dan amalan pengurusan risiko yang lebih baik. Institusi kewangan kini lebih berhati-hati dalam menilai risiko. Ia juga memaksa negara-negara untuk memikirkan semula model pembangunan mereka, dan mencari cara untuk membina ekonomi yang lebih berdaya tahan, dan mengurangkan kelemahan mereka terhadap kejutan luaran. Ini adalah pelajaran penting yang terus relevan hingga ke hari ini. Bahagian 8, kepentingan daya tahan ekonomi. Krisis kewangan Asia merupakan detik penting untuk Asia Tenggara. Krisis ini bukan sahaja menggoncang ekonomi serantau, tetapi juga memberi kesan mendalam kepada kehidupan seharian rakyat. Ia mendedahkan kelemahan rantau ini tetapi juga menunjukkan daya tahannya. Rakyat terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan yang sukar, dan banyak perniagaan kecil terpaksa berinovasi untuk terus bertahan. Pengalaman Malaysia, walaupun kontroversi, menunjukkan bahawa tiada penyelesaian satu saiz sesuai untuk semua untuk krisis ekonomi. Setiap negara perlu mencari jalan penyelesaian yang sesuai dengan keadaan unik mereka. Ia mengetengahkan kepentingan kebebasan dasar dan keperluan kerajaan untuk menyesuaikan respons mereka dengan keadaan khusus mereka. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia pada masa itu adalah contoh bagaimana dasar yang fleksibel boleh membantu mengurangkan kesan krisis. Krisis itu menggariskan kepentingan membina ekonomi yang berdaya tahan yang dapat menahan kejutan luaran. Industri-industri utama seperti pembuatan, sumber asli, dan pertanian memainkan peranan penting dalam pemulihan ekonomi. Ia menekankan keperluan untuk kepelbagaian, institusi yang kukuh, asas makroekonomi yang kukuh, dan komitmen terhadap pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Pendidikan dan latihan juga menjadi elemen penting dalam memastikan tenaga kerja yang berdaya saing, dan komitmen terhadap pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Projek-projek pembangunan infrastruktur dan komuniti yang mampan adalah bukti usaha berterusan untuk membina masa depan yang lebih baik. Pengajaran yang dipelajari daripada krisis kewangan Asia kekal relevan hari ini apabila dunia berdepan dengan cabaran ekonomi baharu. Dengan memahami sejarah dan mengambil iktibar daripadanya, kita dapat membina ekonomi yang lebih kukuh dan berdaya tahan untuk masa depan.